Hai korang. Hai. Wan ni ada soalan ni untuk hampa. Soalan apa tu? Wan ni nak bagi soalan untuk raya haji ni. Siapa yang salah, hampa kena denda. Denda. Nampak tak bedak kat depan hampa tu? Kalau salah, kena celek kat muka hampa tau. Boleh? Okey, soalan yang pertama. Siapakah Nabi yang diperintah oleh Allah untuk menyembelih anak sebagai ujian keimanan? Ibrahim. Betul. Ni laju dah tangan dia. Celek. Oh. Baik. Soalan yang kedua. Siapakah anak Nabi Ibrahim yang sanggup dikorbankan? Ismail Nabi. Betul. Soalan yang seterusnya. Haiwan manakah yang tidak sah untuk ibadah korban? Bunting. What? Tak mau yang tu dia punya ni. Haiwan apa? Kuda. Tak siapa betul. A few moments later. Bro Alia lah. Soalan yang terakhir. Ni paling senang. Terakhir dah. Siapakah yang paling utama menerima daging korban? Orang miskin. Betul. Kesian. Bukan kesian weh. Ni Tak kerti. weh, aku dah berapa dah kot tak kerti lagi. Satu je ni berapa? 1, 2, 3, 4. Korang yang mana nak tengok konten-konten yang lebih menarik lagi? Jangan lupa follow kita tau. Okay, bye-bye.